Kau sabar jap, cakap 3, 4. 3, 4. Jap. Ini satu untuk saya. Okey. Satu untuk awak. Tapi Samalah. Ini satu untuk saya. Satu lagi untuk awak. Kejap. Ya Allah. Baby, kejap baby lapar. Sedapnya kalau dapat ikan cakap steam ni. Kak sedap sangat tu. Tapi kita tak ada steamer. apa barang ni? Tak ada steamer, tak ada steamer. Nak makan apa? Nak ikan sekakak steam. Walaupun tak ada steamer, benda boleh buat. Kau sabar jap. Kau sabar jap. Cakap 3, 4. 3, 4. Jap. Jom kita mulakan siakak steam. Tapi persoalannya, di mana pula ikan tu? Pembantu chef. Pembantu chef. Oh, miau. Pusing miau. Oh, gitu. Terima kasih. Cik Kai ni dia. Kita punya hero hari ni. Siakap. Okey, jomlah kita masak. First kali, kita masukkan air. Kita masukkan air. Payah tunggu kuali panas. Kita masukkan semua. Tutup, settle. Tak gitu. Assistant chef. Macam tu. Kita letak halia. Seterusnya, serai yang telah pun dipotong-potong. Nampak tak? Senang betul. Lepas tu, kita masukkan cili padi. Barulah ada warna-warna kehidupan di situ. Mudah betul tu sebabnya macam Lina cakap, nak masak siakak steam ni sambil tidur pun boleh. Sebab mudah betul. Okey, lepas tu kita letaklah bawang putih dulu. Lepas tu kita letak. Susunlah cantik-cantik sikit bolehlah macam tu. Okey, lepas tu senang saja. Kita letak dulu sedikit kita punya daun koriander ni. Kita tumbang ni sikit. Okey, selepas tu kita masuklah fish sauce. Macam tu. Lepas tu kan sayang, jangan lupa letak ni cube ayam. Lepas tu kita letak perahan limau. Okey, kita tambah sedikit gula sebab Suraya macam dalam makanan kena ada warna-warna kehidupan. Kita kena ada manis, masam sikit, pedas sikit. Kan sedap. Okey, sekarang ni kita bagi rasa itu sebati dan kita tutup. Kita tunggu siakap kita masak dengan jayanya. Gitu. Inilah dia siakap ala-ala steam Merchant Lina. Siapa kata tak ada steamer, tak boleh masak siakap steam? Boleh Suraya, pakai kuali saja. Yang penting rasa nombor 1 in the world.